Nabi SAW menyebutkan siapa yang qiyam Ramadan dalam konteks kita sembahyang tarawih dan witir selesai semua bersama imam, dapat pahala macam beribadah sepenuh malam. Jangan 20 tarawih berjemaah, Isya sembahyang sendiri. Orang aturan ni kena faham. Tafsiran hadis kena faham. Yang dia pulun jemaah tarawih, Allahu Akbar. Itu sunat bro. Yang kamu pulun tu sunat. Ya, dia bagus. Tapi yang fardu mengapa tidak kamu jemaahkannya? Itu lagi penting. Itu silap besar. Dia duk jaga jemaah tarawih, Isya jemaah dia tak jaga. Mai awal sikit sembahyang Isya berjemaah. Itu jaga. Itu nak dapat kelebihan qiyam Ramadan. Syaratnya itu. Isya berjemaah. Yang kedua, lepas solat Isya wajib, jangan miss solat sunat Isya ba'diyah 2 rakaat. Sebahagian habis Isya dia tunggu tarawih ya. 2 rakaat saja tapi penting. 2 rakaat sunat ba'diyah Isya. 4 yang wajib berjemaah. 2 sunat ba'diyah Isya. Itu seorang diri. Kemudian tunggu tarawih. 83, 23, okey je. Tapi kata hadis Nabi SAW, siapa yang sembahyang tarawih, qiyam Ramadan, tarawih witir lah zaman kita sekarang, bersama imam sampai selesai, dia dapat pahala seperti beribadah 1 malam. Kita mana mampu beribadah 1 malam penuh? Tak mampu. Nak lena juga, tak mampu. Lagi nak more pula. More bukan sat. Sini ada more tu. Tak ada more, alhamdulillah boleh zikir. Tapi ada tempat more, kena makan. Lepas sembahyang ada tak makan, okey tak apa. Tu makan masa. Jadi nak beribadah full waktu malam, kita hari ini tak jumpa. Tapi Nabi SAW menyebutkan siapa yang qiyam Ramadan dalam konteks kita sembahyang tarawih dan witir selesai semua bersama imam, dapat pahala macam beribadah sepenuh malam. Jadi peringatan, sebab saya pergi setengah tempat buat 83, lepas 8 tu separuh balik. Hampa tak boleh tunggu kasat lagi 3 rakaat bersama imam untuk dapat kelebihan ni. Tak boleh tunggu ke rasa tak mau tengok ruginya. Lagi 3 rakaat saja bro buat bersama imam. 8 rakaat dah okey lah bersama imam. Lagi 3. Hadis kata buat semua bersama imam, termasuk witir. Dapat pahala istimewa, sayang. Tu kena ada ilmu. Witir habis sama imam. Buat witir seorang-seorang kat rumah, boleh lah, tapi tak dapat kelebihan ni. Nak bagi tahu itu aja. Ada seorang mai bisik, saya pergi masjid, dia pun sembahyang 23. Saya buat 8, saya relax. Lepas tu bila mai witir, saya bersama imam balik. Pun tak dapat. Dia kena ikut dari awal sampai hujung bersama imam. Habis saya nak buat macam mana? Buat 23 bersama imam. Kalau pergi masjid tu, surah itu dia buat 23, you buat 23 until finish. Nak buat 83, pergi cari masjid buat 83. Buat 83 sampai hujung bersama imam. Pergi 23 sepenuhnya bersama imam. Faham? Ruginya anda pergi buat 8, lepas tu balik. Astagfirullah. Nak buatlah elok bro. Dan nak buat sunnah, nak buat ibadah, buatlah elok. Apatah lagi sandarannya sabda Nabi, bukan kalam Dr. Daniel yang kerdil hina ni. Kalam Nabi SAW. Kita bukan tahu kelebihan-kelebihan itu dan ini. Nabi bagi tahu baru kita tahu nak ikut. Astagfirullah. 8 rakaat hampa keluar.